Beginilah nasib bila musim sejuk kita jemur kain kan. Tengok sikit apa jadi. Ni dah masuk hari ke dah dekat seminggu. Frosty suhu di bawah tahap beku. Oh, dah keras lah. Dah keras mengeras. Tengok kita jemur baju. Apa jadi bila jemur baju di musim sejuk? No. Dia. Ui, jadi kayu. Jadi batu. Beginilah nasib. Itulah ni, dah boleh pakai. Dah kering. Macam ini. Suhu -3.